Istimewa kemas. Baik, brotherku semua yang ditunggu-tunggu, sisi gelap LLPK. Jom layan. We complete our chapter. Years learning hard way. Now we fulfill our master to serve society with our heart. Never let it still interfere. Nobody should stuck in gang and drugs. Done, live our life with cheer. Family, precious time. Climb for good under the hood. In the woods we stand stood. We tackle the mountain like we should. Didn't reach the summit. It's okay. We good. Terima kasih semua sahabat-sahabat yang dikasihi, yang dicintai. Alamak, cinta pula. And terima kasih korang yang dah subscribe and support ini channel. Terima kasih yang contact kita punya brother Putra Nissan Kelang yang selalu ada untuk korang ambil nasihat tentang macam mana nak loan kereta. Link ada aku tinggalkan kat profile. Baik. Ramai ni orang nak tunggu ni sisi gelap tahanan LLPK. Maklumlah, bila katanya lah, semua pun tokan-tokan yang duduk dekat LLPK. Hakikat dan sebenarnya, betul tokan, ramai juga tokan. Tapi walaupun tokan, kau tak boleh sewenang-wenang kat LLPK ni. Kalau kau kantoi, sekali kau kena kantoi urin ataupun kau kantoi ada barang, kau tu tak boleh tambah sampai 8 tahun. 2 tahun tambah 2 tahun tambah 2 tahun. Siapa nak duduk? Siapa nak duduk? Orang kalau boleh nak cepat-cepat balik kan. Jadi hari ni aku nak berkongsi dengan korang daripada sudut pandangan aku sendiri dan pada sudut pengalaman aku sendiri. Aku tak kacau orang punya lain. Kalau kau rasa kau punya cerita dekat LLPK yang kau duduk lagi boleh dikongsikan, lagi menarik cerita dia, silakan kongsi. Tak ada halangan pun. Aku cuma kongsi daripada sudut aku duduk, aku observe tengok apa yang aku rasa perlu untuk diterangkan pada masyarakat, apa yang aku rasa perlu untuk dikongsikan bersama-sama dengan orang-orang yang pernah duduk LLPK itu sekali, gua kongsi. Baik. Setelah duduk blog, ada yang kita baru masuk ni kan, baru nak habis kawat. Jadi dalam kawat ni kau pun tak ada nak wah-wah sana wah-wah sini. Memang dekat blog LLPK tu kita kenal. Kita kenal orang tu, kita kenal orang ni dalam masa 3 bulan kan. Tapi bagi orang-orang yang dah duduk setahun setengah, dah berapa kali masih ada urusan mahkamah lagi, ada lagi budak-budak yang kes kecil-kecil. Maklumlah, walaupun kita ditahan LLPK di Machang, bukannya semua orang Kelantan saja di sana. Ada orang Nigeria, ada orang daripada Pahang, ada orang daripada Penang, ada orang daripada mana-mana lah, Pantai Timur, Kedah, Perlis, semua pun ada yang kena campak dekat pusat pemulihan akhlak Machang. Jadi ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang kedaung, ada yang macam-macam kategori. Semua pun menghadapi pertuduhan di bawah ordinan darurat. Jadi bila borak-borak semua pun jual dadah. Ada yang runner pun ada yang kerja. Alah, taksi barang orang pun runner je, tukang pergi tarik barang pun kena LLPK juga sebab nama dia meletup, orang ambil dapat tangan dia. Jadi sisi gelap yang aku nak ceritakan ni, mudah-mudahan bukan sekali niat aku nak menggambarkan penjara ni teruk, tak terkawal, maaf tak, aku bukan orang yang macam tu. Bagi aku penjara dah cuba sebaik mungkin untuk mengawal diorang-diorang ni semua. Tapi al-maklumlah, bila berdepan dengan manusia pula yang jenis bontot boleh masuk botol Coca-Cola yang RM1.50, susahlah nak detect. Tapi macam tu lah, yang kena tangkap, lepas. Cuma dia berbeza daripada penjara reman, penjara jatuh hukum dengan duduk dekat LLPK. Semua pun yang big boss, semua pun nak play safe je. Nak play safe, nak cukup 2 tahun, kalau boleh 2 tahun tu tak ada sambung-sambung lagi lah. Terus balik, terus PCO. Tapi ada segelintir ni yang aku experience sendiri, aku tak sebut nama lah, beberapa orang yang memang diorang ni berduit dekat luar. Mak ada kedai emas, bini ada bisnes sekarang, memang every month pun sekali visit banyak-banyak, orang lain pergi visit pun dia support lagi. Diorang pun play safe.
Kalau buat masuk barang hanyalah untuk kepentingan budak bilik dan nak duduk mewah dekat dalam saja. Sebab nak tunggu barang jumpa kan lambat. Boleh buat beli barang jumpa, boleh buat beli kau nak pakai apa kat dalam, dan boleh buat tukar dengan habuk. Itu je. Diorang pun tak nak sakit kepala kena urine, dah kena tambah lagi 2 tahun. Buang masa je. Tapi kalau orang nak cerita dalam blok LLPK mewah lagi tu gini, brother, baik lu detailkan satu cerita, lu cerita je lah. Gua punya cerita, gua minta maaf, ini saja yang gua boleh kongsikan. Baik, dia kasta tu biasalah. Jadi bila dalam satu blok ada orang yang kaya, ada orang yang miskin, ada orang yang HIV, semua pun bila pintu bilik buka, semua pun bersilaturahim. Boleh move on jalan-jalan sini sana lah. Orang India, orang Cina, orang Afrika, macam-macam. Jadi keseharian dalam blok memang bukan mudah untuk dapat tembakau ke, dapat apa ke. Kadang-kadang walaupun kau ada duit, kau nak tunggu barang kau kena tunggu sebulan 2 bulan sebab proses ini. Budak nak pergi mahkamah, kau kena set dengan budak ni turun pergi tumpang lokap mana, kau kena banyak yang urusan. Bukan kalau nak kata mewah, orang-orang yang kaki drug addict dalam pot ni je yang memang tak peduli, dia duduk LLPK pun tetap nak on dadah juga, tak kira lah dapat sekunci. Jadi melalui pengalaman aku, sisi gelap tak adalah sampai dalam jail ni tak terkawal, tak. Orang pun nak jaga step. Lagi-lagi orang yang berduit dia cerdik sikit, dia pun tengah dalam urusan nak fight hocus pocus, nak lawan ini kes, and baru duduk 5 bulan. Tapi kita nampak lah dia punya apa tu, daripada segi keuangan, kalau siapa pergi mahkamah, link cuba untuk memasuk tembakau, ataupun kalau boleh lagi bawa dadah. Tapi diorang ni tak guna pun. Mana diorang nak kena barang, diorang make money je. Yang hisap barang ni semua yang miskin-miskin ni, yang keluar masuk port ni. Dan aku berpengalaman melihat sendiri dengan mata kepala aku sendiri, diorang jab heroin dekat dalam penjara. Betul daif. Tapi nak jab juga. Barang bukan dapat bawa masuk banyak. Barang alahai, sampai dekat blok ni dah pas sana pas sini, bayar situ bayar sini. Sikit je boleh dikatakan. Biasanya kita pakai kertas kan. Lipat dalam kertas ni. Korang boleh bayangkan kalau kertas sebesar ni, sebesar kertas 2 jari ni, serebuk seredak je dalam ni, lebih kurang kalau how kat luar kita satu chest je dalam kertas ni. Kongsi je. Jadi proses dia sama. Kan dekat blok bila time dah lepas master pagi, PYB duduk dekat dia punya meja kat bawah lah, blok 3 tingkat. Jadi kita kat tingkat 2 ni berjalan ke sana ke sini. Tapi bila tengok ada event, sama ada orang sparring tu jarang lah berlaku dalam blok LLPK. Orang tak sparring macam budak-budak Henry ni. Bila kita tengok ada event, dia masuk langgar, bawa abuk sebalutkan tiket. Dia duduk. Ceper pun dia orang roket bawa masuk juga. Ceper ni kira satu, kan nak pakai sudu besi tak ada dalam penjara. Ada satu benda yang kira silikon, yang macam kod bulan yang besi. Ini pun lebih kurang dalam besar ibu jari lah, boleh roket bawa masuk. Tapi tak pastilah aku tu aluminium ke apa ke, sebab kalau bawa besi kan lalu pintu Doraemon kan bunyi. So seorang tukang cucuk berbaris yang nak cucuk ni 5-6 orang, jarum sebatang je. Ya Allah, gua nak tengok macam mana orang ni kan. Kalau kita kena sejuk ke, kena panas ke, timah, kita dah biasa. Bila menembakkan jab, tak tengok dengan satu gayung yang budak yang jaga air lah, nak relax lah. Bukan semua orang boleh langgar masuk. Bukan semua orang, time orang nak jab ke, time orang nak kena barang, kau tak boleh lalu nak mengending-ending depan pintu bilik dia, ada nak kena bom sebiji sehalau pergi jauh-jauh. Tak boleh. Kalau nanti nampak ada crowd, jadi nampak ada game apa ni. Jadi air segayung, cuci jarum dulu. Jarum tu asal duduk kat lantai. Jarum sebatang ni, syringe pun roket kau masuk. Syringe yang kecil, yang pendek, yang dah modified tu. Jadi dah asal jarum kat lantai, cek tajam, masuk ke kepala syringe tu, bakar dulu pakai sumbu. Bakar dulu, picit.
Daif Syul, Daif. Picit. Okey, seorang standby. Yang nak cucuk kat leher ni, tekan urat sini, yang nak cucuk kat urat sini, urat tangan. Lepas dia cucuk seorang, tak tahulah steam dia dapat berapa macam steam kan. Basuh jarum, celup air sikit, tembak dinding. Tiup. Bagi mati kuman. Aku nak tengok je lah, nak experience tengok. Jadi bila dah jet, rasalah mungkin biasa benda masuk dalam darah kan. Walaupun sikit, share ramai-ramai, rasa. Cuma itulah, yang tak HIV pun sanggup berkongsi jarum sebatang dengan HIV tu yang aku pelik juga. Kadang-kadang manusia ni tak tahulah, mungkin nafsu dia dah biarkan lama, dia dah ikut selalu, jadi dia pun dah tak terkendali dengan nafsu dia sendiri. Kalau kita yang masih berjaya kawal nafsu, walaupun macam-macam barang banyak pun kita pun tak mengending pergi bilik orang, betul. Jadi ini yang aku experience sendiri tengok kan, yang barang sikit-sikit. Kalau korang nak kata tempat korang tu memang banyak, memang mewah barang, bagi aku kita dekat LLPK ni tak sama. Kita pun mewah pun kita tak boleh nak tunjuk kat orang, mewah pun kita tak boleh nak kantoi. Walaupun kau ada barang, kau ada sejuk, kau risap, kau tak tidur 2 hari pun kat bilik kau malam-malam tak boleh nak duduk borak-borak lagi, main kau wah. Sebab dalam blok ada cikgu yang jaga. Jadi bila cikgu tengok bilik kau tak tidur lain macam je, malam-malam main kad lagi pukul 3, besok jalan semua pergi urin. Tak boleh. Kadang-kadang kita dah kena barang ni, baring je duduk diam-diam dalam bilik. Nak isap abuk pun betul-betul dengar tapak kaki cikgu jauh. Dia tak berjalan punya ini air. Isap abuk, kibas cepat-cepat. Kalau bunyi tapak kaki dia tiba-tiba nak berjalan ronda, dia pun tak nak terlelap kan. Terlelap nanti kau, kalau pegawai ronda datang, dia pula tengah tidur. Ronda depan bilik. Kau pun apa lagi? Cepat-cepat lah. Bapak tidur lah. Apa lagi? Lagi kan pula kita dekat LLPK, langkah-langkah pencegahan khas. Memang kalau kau sekali kau sangkut urin, kau bye-bye. Kau ada kemungkinan kau kena tambah 2 tahun lagi. Nak 2 tahun bukan sekejap, Syul. 2 tahun lama punya masa tau. 2 tahun bukan sekejap punya barang. 2 tahun nak kayuh, tiba-tiba dah sampai sehari lagi nak cukup. 2 tahun, rekod office panggil, baca lagi section kau, ditambah lagi 2 tahun. Tak duduk, Syul. Ada aku tengok orang yang bila dibacakan tambah lagi 2 tahun, terduduk. Otak dah set. Kalau otak pun kau dah set nak balik kan. Otak dah set nampak tangga rumah. Tiba-tiba berdebam tambah lagi 2 tahun. Tak kecewa tau. Jadi banyaklah kawan-kawan yang bagi nasihat. Kau kalau dah cukup 2 tahun, kau jangan fikir sangat. Tak apa lah, bebas-bebas. Sambung-sambung lah. LLPK ni yang buat pressure dia berat. Pressure LLPK ni berat sebab tak tahu kau boleh bebas ke, kau ditambung lagi 2 tahun ke, kau kena buang daerah. Kau tak tahu. Kau powerless, kau tak ada kuasa pun. Tu tekanan dia lagi berat. Walaupun 2 tambah 2, bukan tambah 2 hari tau. Tambah lagi 2 tahun. Okey, tu daripada sudut orang yang masuk dadah. Orang yang menerima dadah pula kat dalam, yang toke-toke besar, ada je yang jenis bila ada dadah, ada abuk, walaupun dadah tu dia tak isap sendiri, budak-budak dia yang simpan. Biasalah bila budak-budak dalam bilik malam nak ada hiburan. Dan aku experience sendiri tengok, alamak, orang kerana dadah sanggup tau jual badan masuk tauke punya bilik malam, dah kena torot. Aku tersedar nak kencing pukul 2 pagi, tengok dia boleh bergayut pula kat tangga tengah layan tengah kaki. Apalah, mungkin orang lain pun dah tidur dah tak tengok dia kan. Kalau orang lain tak tidur lagi, aku rasa kena hengkuk kepala. Kau nak suruh cikgu nampak kau tak tidur lagi malam-malam. Tapi begitulah, orang sanggup buat apa saja kerana dadah. Dan na'udzubillah, mudah-mudahan kita bukan tergolong daripada manusia macam tu. Kita walaupun macam mana ini apa hiburan punya pasal, janganlah sampai kita ni menggadaikan maruah dan agama kita. Betul lah, brother. Jadi itu saja sikit sebanyak tentang sisi gelap LLPK. Sama aja bagi aku kat blok-blok lain, cuma tekanan dia tu tak sama macam duduk penjara reman ataupun penjara jatuh hukum. Sebab LLPK ni ordinan darurat, anytime boleh tambah, anytime boleh pump kau. Jadi harap korang layan walaupun cerita tak panjang sangat. Jangan lupa subscribe, komen, share, like dan
contact kau punya sponsor untuk nasihat tentang loan kereta korang. Kita dah makin hampir sikit lagi dengan podcast. Aku pun tengah list-listkan dengan kontak-kontak orang-orang sekeliling ni untuk datang duduk berhadap kat sini untuk kita cerita pasal challenge, pasal kita punya cerita-cerita yang mana pasti teruja korang untuk tengok. Baik brother, ada rezeki kita jumpa lagi. All the best. Assalamualaikum.